Langkah demi langkah, melatih kuda untuk memanah berkuda. Latih kuda biar jangan kejut. Ni tak biasa manah berkuda lagi ni. Nampak. Kena naik dulu. Kena naik dulu. Boleh tak? Jadi. Jalan. Melatih kuda yang insya-Allah belum tunduk tu. Akak kepala tu. Bahaya kuda gini. Tengok. Baik. Itu pun tak? Itu pun. Itu gitu aja ha. Jatuh. Tak sebab kejut. Menggunakan busuk. Asal saya dah ngecong ni. Hot tu penting. Seadanya kecang. Hai ke? Mana boleh tiga cikgu Jiha. Sama. Enggak. Nampak busuk tu. Ya dia tak heran busuk. Trainer mari. Kenta. Hai, nunduk eh. Bismillahirrahmanirrahim. Tagling dah. Oh, tu ikut depan tu. Lagi. Ya. Tiga. Lagi. Betul. Ini tiga. Tes. Pusing. Oh, gitu. Ya. Ini tiga. Còn ngã stadion dia enggak. Kepala depan. Boleh biar anak panah cikgu. Biar anak panah cikgu bagi. Biar dia lagi. Biar. Habislah. Apa ni? Easy kan? Dari harap boleh ha. Tapak kat belakang. jangan ikut depan ni ya. Muka ke? Kuda gas senyap dia tak? Air kena 2-3 gelas. Kalau kena batu tu kan tak. Betul ke?
Okey, ready. Hidup pada Pergi mandi lagi. Kita nak pergi. sana ke dah? Mandi. Zikir. Di mana? Hari tu bitkan cikgu Minai. Jaga. Pergi mandi. Ayo dulu. Ha? Ayo dulu. Air pakai ni. Ha, okey. Bawa okey kok. Dak royak kau cik. Air main lah. Ready, eh? Bawa kan? Oh. Kosh. Allah ku. Okey, ready, eh? Boleh. Lagi. Mas. Itulah dia peserta dari Khairul Ummah.